10 orang terkenal diharamkan masuk ke dalam negara. Kadang-kadang jadi popular tu bukanlah tiket untuk ke mana-mana. Ada selebriti, pemimpin politik, aktivis, pendakwah kena ban masuk ke dalam sesetengah negara. Ada yang disebabkan jenayah, ada disebabkan pandangan diorang, ada yang disebabkan kenyataan yang diorang keluarkan. Jadi perkata pada video kali ini kita senaraikan 10 orang terkenal yang kena blacklist untuk masuk ke dalam sesebuah negara. Nombor 10 adalah Donald Trump. Negara yang terlibat 37 negara termasuk UK, Kanada dan Jepun. Selepas didapati bersalah dalam kes jenayah iaitu palsukan rekod perniagaan berkaitan bayaran kepada Stormy Daniels, Trump secara teknikalnya tidak lagi layak masuk ke banyak negara yang mempunyai polisi menolak kemasukan penjenayah sabit. Antara negara seperti UK, Kanada dan Australia, undang-undang immigration mereka secara automatik menolak akses kepada individu yang ada sabitan jenayah. Walaupun larangan ini bersifat teknikal dan belum tentu dikuatkuasa secara mutlak terhadap Trump, status beliau tetap mencetuskan isu diplomatik jika cuba memasuki negara-negara tersebut. Trump bukan satu-satunya presiden yang kena macam ni. George W. Bush yang ditangkap kerana memandu dalam keadaan mabuk pada 1970-an menghadapi masalah dengan sekatan perjalanan Kanada semasa menjadi presiden dan merancang lawatan rasmi negara. Kemudian selepas memohon pengecualian khas, dia akhirnya dibenarkan masuk. Nombor 9, Richard B. Spencer. Negara yang terlibat 26 negara Eropah dalam kawasan Schengen. Tokoh sayap kanan Amerika ini aktif menyebarkan ideologi supremasi kulit putih. Pada 2018, beliau dilarang memasuki Poland kerana penganjuran secara ekstremis. Larangan Poland tersebut dikongsi ke seluruh kawasan Schengen, menjadikan Spencer tidak boleh memasuki majoriti negara Eropah. Larangan ini menunjukkan bagaimana Eropah mengambil serius terhadap kebangkitan gerakan neo-Nazi dan rasisme moden. Nombor 8, Bilal Phillips. Negara yang terlibat UK, Jerman, Australia, Denmark, Kenya, Filipina dan Bangladesh. Pendakwah kelahiran Jamaika ini merupakan warga Kanada dan dikenali dengan ceramah yang dianggap kontroversi termasuk fatwa yang dianggap menyokong ekstremisme. Walaupun beliau menafikan penglibatan dengan kumpulan militan, beberapa negara telah menyekat beliau demi keselamatan awam, terutamanya kerana kandungan kuliah beliau yang dikatakan menghasut. UK dan Australia meletakkan namanya dalam senarai persona non grata. Yang ketujuh, Candace Owens. Negara terlibat Australia, New Zealand. Owens, personaliti konservatif Amerika, membuat kenyataan yang mempertikaikan kekejaman Nazi terhadap Yahudi, termasuk kenyataan yang dianggap sebagai penafian Holocaust. Kenyataan ini disifatkan sebagai berbahaya dan menyinggung mangsa sejarah oleh negara-negara seperti Australia yang mempunyai undang-undang tegas terhadap ucapan benci dan penafian sejarah. Kes ini mencerminkan bagaimana beberapa negara mempunyai undang-undang ketat berkaitan sejarah dan sensitiviti etnik. Nombor 6, Katy Perry. Negara yang terlibat China. Alasannya kerana Katy Perry memakai gaun dengan motif bunga matahari dan mengibarkan bendera Taiwan dalam konsertnya di Taipei. Bunga matahari ialah simbol protes pelajar anti-China pada tahun 2014 di Taiwan. Kerajaan China yang tegas dengan isu Satu China menganggap tindakan itu sebagai sokongan terhadap kemerdekaan Taiwan lalu menolak visa beliau untuk konsert seterusnya. Katy Perry kemudian dibenarkan masuk semula selepas bertahun-tahun. Nombor 5, Selena Gomez. Negara yang terlibat China, Rusia. Alasannya kerana Selena Gomez pernah bergambar dengan Dalai Lama yang dianggap oleh China sebagai tokoh pemisah dan pemberontak. Gambar itu cukup untuk beliau disekat daripada memasuki China, terutamanya ketika beliau merancang lawatan konsert. Di Rusia, Selena Gomez dihalang kerana dikaitkan dengan aktivisme hak LGBTQ+ yang bertentangan dengan undang-undang anti-propaganda gay di Rusia. Nombor 4, Snoop Dogg. Negara yang terlibat UK, Norway, Australia. Alasannya, beberapa insiden jenayah kecil dan dadah menyebabkan rapper ini tidak dibenarkan masuk ke dalam beberapa negara. Di UK, beliau dilarang selepas terlibat dalam pergaduhan dengan pihak berkuasa lapangan terbang. Di Norway, beliau ditahan kerana membawa ganja lalu dihukum pengharaman 2 tahun. Australia menangguhkan visa Snoop Dogg juga kerana jenayah lampau. Nombor 3, Chris Brown. Negara yang terlibat UK, Australia, Kanada.
Chris Brown terkenal dengan insiden menyerang Rihanna pada 2009. Rentetan daripada sabitan itu, Chris Brown ditolak masuk oleh negara-negara dengan dasar imigresen ketat terhadap pesalah jenayah kekerasan. Australia pada 2015 secara rasmi menolak permohonan visanya kerana latar belakang itu. UK dan Kanada turut berpendirian serupa walaupun tidak secara mutlak. Nombor 2, Tyler the Creator. Negara yang terlibat, UK. Kerajaan UK melarang rapper ini masuk selama beberapa tahun atas alasan bahawa lirik lagu awal beliau mengandungi mesej homofobik dan ganas yang boleh menghasut ketegangan sosial. Tyler menganggap keputusan itu keterlaluan dan bersifat diskriminasi budaya, tetapi larangan tetap dikuatkuasakan sehingga 2019 sebelum ditarik balik. Nombor 1, Omar bin Laden. Negara terlibat, Perancis, UK. Anak kepada Osama bin Laden ini pernah cuba menjauhkan diri dari legasi ayahnya. Namun selepas beliau memuat naik ciapan yang menggambarkan Osama sebagai syahid dan pejuang, beberapa negara melihatnya sebagai ancaman keselamatan. Perancis bertindak menyekatnya daripada memasuki negara mereka. UK juga pernah menyekat permohonan visa beliau sebelum ini. Jadi itulah senarai 10 orang terkenal yang kena ban masuk ke sesebuah negara. Apa pandangan korang tentang topik kita pada hari ini? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.